Jom kita kembara kembali ke masa lampau, ribuan tahun yang lalu, di rantau Asia Tenggara. Zaman sebelum wujudnya negara-negara yang kita kenal sekarang. Ini adalah era di mana empayar-empayar agung menguasai lautan dan daratan, membina tamadun yang luar biasa. Hari ini, kita akan selami zaman keemasan alam Melayu. Cuba lupakan sekejap peta dan sempadan negara yang ada sekarang. Dulu, rantau kita ini adalah pentas bagi kerajaan-kerajaan hebat dengan budaya yang sangat kaya dan jaringan perdagangan yang sampai ke seluruh dunia. Siapa sebenarnya mereka ni? Dan macam mana mereka boleh jadi begitu hebat? Jom kita bongkar rahsia mereka sama-sama. Okey, ini perjalanan kita untuk kali ini. Mula-mula kita kena faham dulu apa itu alam Melayu. Lepas tu, kita akan tengok macam mana kerajaan-kerajaan terawal ni boleh muncul. Kita akan kenal dengan gergasi-gergasi zaman tu, lihat cara mereka berhubung dengan dunia luar, dan yang terakhir, apakah legasi mereka yang masih kekal untuk kita hari ini. Baiklah, mari kita mulakan dengan yang paling asas. Sebelum kita kenal watak-watak utama dalam cerita ni, kita kena faham dulu pentas atau setting cerita. Dan pentasnya adalah alam Melayu. Tapi, apa benda sebenarnya alam Melayu ni? Okey, penting untuk kita faham. Alam Melayu ni bukan sekadar sebuah peta. Ya, ia lebih daripada tu. Ia adalah satu konsep. Bayangkan, satu dunia yang luas, penuh dengan beribu-ribu pulau dan tanah besar. Tapi, penduduknya berkongsi bahasa yang lebih kurang sama, budaya yang seakan-akan, dan cara hidup yang serupa. Inilah dia alam Melayu. Dan kawasan dia, bukan kecil. Ada pakar sejarah kita, Profesor Nik Hassan Shuhaimi, dia kata kawasan ni terbentang dari Taiwan sampailah ke Papua New Guinea. Seorang lagi sarjana barat, Alfred Russel Wallace, dia panggil semua ni Kepulauan Melayu. Jadi, cuba bayangkan. Kita tak bercakap pasal kerajaan-kerajaan kecil yang terasing tau. Kita bercakap pasal satu dunia yang sangat luas dan saling berhubung. Jadi, apa gam yang menyatukan dunia yang besar ni? Macam mana mereka boleh rasa mereka ni sebahagian dari satu komuniti yang sama? Nah, ada 3 benda utama. Pertama, bahasa. Kebanyakan bahasa kat sini datang dari satu rumpun yang sama, iaitu Austronesia. Kedua, budaya. Contoh paling senang, semangat gotong royong. Sampai sekarang pun masih ada kan? Dan ketiga, kesenian. Bila ahli arkeologi jumpa artifak macam gendang gangsa yang reka bentuknya sama di tempat-tempat yang sangat jauh, itu bukti kukuh yang mereka ni memang sentiasa berhubung. Okey. Sekarang kita dah faham pentasnya. Di sinilah, dalam dunia yang saling berhubung dan kaya dengan budaya ni, kerajaan-kerajaan pertama mula tumbuh dan berkembang. Di sinilah ceritanya betul-betul bermula. Cuba tengok peta ni. Nampak macam banyak nama kan? Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, ada satu corak yang sangat jelas. Tengok, Funan dekat lembah Mekong. Tengok Sriwijaya dekat Sungai Musi. Hampir semua kerajaan awal ni muncul di tepi sungai-sungai besar. Kenapa agaknya? Sebab sungai pada zaman tu ibarat emas. Ia bukan sahaja bagi air untuk pertanian, tapi yang paling penting, sungai adalah lebuh raya utama untuk perdagangan. Inilah yang menghubungkan mereka dengan seluruh dunia. Daripada banyak kerajaan yang ada beberapa superstar yang betul-betul menonjol. Merekalah gergasi yang telah membentuk sejarah rantau kita ni. Jom kita kenal dengan mereka. Kita mulakan dengan nama yang paling gah di lautan, Sriwijaya. Kalau nak cakap pasal kuasa maritim, Sriwijaya inilah kingnya. Kekuatan mereka bukan pada tanah, tapi pada kapal dan penguasaan mereka ke atas lautan. Kisah Sriwijaya bermula sekitar abad ke-7. Mereka ni sangat bijak. Mereka nampak ada 2 laluan laut yang paling penting di dunia waktu tu, Selat Melaka dan Selat Sunda. Jadi, mereka tawan dan kawal kedua-dua selat ni. Bayangkan, semua kapal dagang dari China yang nak ke India atau sebaliknya mesti lalu kawasan Sriwijaya. Memang kaya raya lah jadinya. Tapi mereka bukan setakat kaya. Sriwijaya juga jadi pusat pengajian agama Buddha yang tersohor. Sayangnya, kegemilangan mereka mula merudung selepas diserang oleh tentera Chola dari India. Okey, dari lautan kita bergerak ke darat, khususnya ke Pulau Jawa. Di sini lahir sebuah empayar yang cita-citanya, Masya Allah, sangat besar. Nama empayar ini Majapahit dan impian mereka cuma satu, satukan seluruh Kepulauan Melayu atau Nusantara di bawah satu bendera. Dan cita-cita besar ni tersemat dalam satu ikrar yang sangat terkenal, iaitu Sumpah Palapa. Cuba bayangkan, Perdana Menteri mereka, seorang yang bernama Patih Gajah Mada, dia bersumpah depan semua orang yang dia takkan makan sedap, takkan bersenang lenang selagi seluruh Nusantara belum ditakluki. Ini bukan main-main. Ini satu keazaman yang, luar biasa. Dan dengan Dream Team Raja Hayam Huruk sebagai pemerintah dan Gajah Mada sebagai panglima, Majapahit memang betul-betul berjaya.
Zaman mereka inilah zaman kegemilangan Majapahit. Pengaruh mereka sampai ke semenanjung Tanah Melayu, sampailah ke Kepulauan Rempah di belah timur sana. Okey, Sriwijaya kuasai laut, Majapahit sibuk satukan Nusantara. Tapi pada masa yang sama, di Tanah Besar, ada satu lagi gergasi yang sedang membina legasi. Cara mereka lain sikit. Bukan dengan kapal, tapi dengan batu. Inilah dia, Kerajaan Angkor. Angkor ni muncul sekitar abad ke-9. Mereka ni kuasa agraria. Maksudnya, kekuatan mereka datang dari hasil pertanian. Sawah-sawah padi mereka yang sangat subur di sekitar Sungai Mekong itulah yang buat mereka kaya raya. Dan puncak kegemilangan mereka, kita boleh nampak sampai hari ini. Itulah dia Angkor Wat yang dibina oleh Raja Surya Varman II. Satu binaan yang memang tak masuk akal hebatnya. Satu perkara yang kita kena sentiasa ingat, semua kerajaan hebat ni mereka tak hidup dalam tempurung sendiri. Mereka semua adalah sebahagian daripada satu jaringan antarabangsa yang sangat aktif dan dinamik. Cuba tengok garis masa ni. Hubungan antarabangsa ni bukan benda baru untuk mereka. Seawal abad ketiga lagi, kerajaan Funan dah hantar utusan ke China dan India. Lepas tu, Sriwijaya pun buat benda yang sama. Majapahit pun ada hubungan baik dengan China. Ini bukti yang mereka ni bukan setakat jagoh berniaga, tapi mereka juga diplomat yang sangat hebat. Mereka tahu betapa pentingnya untuk ada kawan-kawan yang berkuasa di luar sana. Dan laluan-laluan dagang ni, ia bukan sekadar untuk jual beli barang tau. Ia juga jadi macam lebuh raya idea. Melalui kapal-kapal dagang dan pelabuhan-pelabuhan yang sibuk inilah, agama Hindu dan Buddha masuk dan tersebar luas. Beberapa abad kemudian, Islam pula tiba melalui jalan yang sama. Jadi, pelabuhan di alam Melayu ni memang betul-betul melting pot budaya dunia pada masa itu. Jadi selepas beratus-ratus tahun, apa yang tinggal dari semua kerajaan hebat ni? Apakah warisan mereka yang masih ada sampai sekarang? Nah, jadual ni cara mudah untuk kita ingat balik. Kita ada Funan, pakar maritim dan pertanian. Sriwijaya, si Raja Lautan. Angkor, gergasi agraria dengan binaan yang hebat. Dan Majapahit, si penyatu Nusantara. Cara mereka berkuasa mungkin lain-lain. Satu guna kapal, satu lagi guna cangkul. Tapi, kesemua mereka membentuk satu sejarah yang sangat kaya dan berwarna-warni untuk rantau kita ni. Kerajaan-kerajaan ni mungkin dah lama tiada, tapi legasi mereka masih ada di sekeliling kita. Asas masyarakat kita, budaya kita, hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara, semuanya berakar dari zaman mereka. Bahasa yang kita guna, kepercayaan kita, malah makanan kita pun ada jejak-jejak sejarah ni. Jadi soalan terakhir untuk kita fikirkan, bukan lagi adakah mereka relevan, tapi sejauh mana kita sedar yang legasi mereka masih hidup dan sedang membentuk siapa kita pada hari ini.